Hai abang-abang kakak. Saya hos Anwar Zaki daripada Property Tour. Hari ni kita balik-balik dekat Semenyih, dekat Eco Forest, Eco World. Nak tengok Birch Park. Hari tu kita tengok Type 2A, hari ni kita tengok Type 2B. Yang paling menarik tu dia punya taman dekat depan. Dia tak macam CBD, dia tak macam teras. Pelik tapi bagi saya sangat menarik. Harga dia pun menarik, dari 1.084 juta. Jom kita tengok. Okey abang kakak, sebelum kita tour rumah yang kita nak tour hari ni, saya kasih belanja dulu view Eco Forest punya Central Park. 10 ekar. Ya, memang dalam kawasan rumah dah ada, dalam setiap presin dah ada 3 ekar park lah taman dia. Tapi tak cukup dengan tu, kalau nak jogging lebih lagi dengan anak-anak, boleh daripada 5 minit daripada pintu gerbang rumah, boleh terus keluar ke arah Central Park dia. Central Park dia ada tasik, ada pavilion, memang sangat cantik. Memang sangat nyaman udara dekat sini sebab dia besar. Di belakang saya kita ada Broga Hill View. Jadi untuk abang kakak yang suka trekking, yang suka panjat gunung, bukit dekat belakang boleh panjat. Dekat dengan rumah je. Tak payah susah terbang mana-mana. Lepas tu Zack, apa ada dekat 10 ekar Zack besar-besar macam ni? Di belakang saya ada pandang bola. Full size football field guys. Memang best. Tak cukup dengan tu. Ni 10 ekar punya taman ni. Anak-anak boleh lari. Kucing anak pun boleh lari ke sini. So memang semput anak-anak kalau lari. Jangan risau. Memang tak puas main-main dekat 10 ekar Central Park ni. Jom kita tengok rumah dia. Tak sabar kan? Ikut saya. Hai abang kakak. So ni lantai rumah kita akan tour hari ni. Okay, dia ialah Garden Home Type 2B dekat Eco Forest Birch Park ni. Kita balik-balik ke Eco World. Hari ni kita ada rumah special, rumah rakan kita. Dia nak tunjuk dia punya end lot. So kat sini dia ada extra tanah tepi. Rumah yang kita tour hari tu dekat Birch Park juga, itu Type 2A. Dia punya tanah dekat belakang. Ini tanah dekat tepi, dekat depan. Jadi dia menarik lagi dari segi konsep dia lain sikit daripada yang hari tu punya. So dia ada beza lah. So kita boleh tengok dia punya dia lebar 30 kaki, panjang 60 kaki, sama saja. Dekat carport je dalam 20 kaki. Tepat dia punya buffer road ni area 15 kaki. So together 35 kaki. Sangat besar. Boleh muat 2 kereta, 4 kereta, tak ada masalah. Di tepi ni boleh buat BBQ. Bapa boleh buat BBQ. Kakak-kakak boleh duduk lepak luar sekejap ke, buat mini pool ke. Memang seronok lah. So ada sikit covered car park kat sini. Okay, mencun. Tiles cantik dia bagi. Bukan concrete imprint, concrete biasa. Dan jom masuk ke belakang. Ikut saya. Kita tengok tanah tepi ni. So dia ada dalam, kalau intermediate punya rumah ni unlock kan, kalau intermediate dia ada dalam 8 kaki. 8 kaki tepi. Jadi kalau ni unlock dia ada extra lagi 8 kaki lagi. So 16 kaki untuk unlock ni. Memang sangat besar. Cantik, kemas. Okey. Lepas tu kalau tengok kat luar ni, kita punya design dia punya dinding dia cantik. Dinding ni colour hijauan grey macam ni, memang style Eco World lah. Tak sabar tengok dalam rumah kan. Sebelum tu like, subscribe, nantikan butang loceng untuk dapat konten kami semasa mungkin. Terima kasih. Jom, ikut saya. Abang kakak, so ni dia unit Birch Park 2B Garden Home. Okay, so dalam rumah dia ada entrance foyer kat sini. Okay, so boleh lah abang kakak nak letak tempat semayang kat sini ke, nak letak shoe cabinet ke, nak letak cermin depan, masuk je, vanity mirror pun boleh. Macam design. So pandang-pandang je masa masuk dalam rumah ni, dia kecil sikit. Dia kecil sikit daripada yang hari tu Type 2A tu, sebab dia punya tanah besar kat tepi. Okay, jadi untuk rumah ni boleh tengok dia ada tingkap kat depan, cahaya masuk cantik,
kita owner nak tengok daripada luar pun, daripada dalam keluar pun nampak tetamu datang lah. Orang-orang lalu semua, dia menyebabkan front facade lagi cantik nampak rupa dia. Okay? So ceiling tinggi, boleh nampak dalam 14 kaki macam tu. Okay? TV boleh letak kat sini, 50 inci, 70 inci tak ada masalah, boleh muat. Tingkap ada lagi di tepi. So memang banyak cahaya masuk untuk rumah end-lot ni. Tu semua dah apa dah, aircon point, lighting point semua ada, kecuali yang tu. Sebab owner dah pasang solar panel. Okay? So sini ruang makan, boleh dah buat round table ke, nak letak square shape ke, triangle ke, long boardroom table semua boleh. Waktu weekend, kakak nak buat parti-parti dengan neighbor-neighbor jiran, boleh buat. Terus open party, BBQ semua, memang best. Okay? Saya tahu, nak tengok dapur kan? Dapur ni menarik. Jadi kak, untuk dapur ni kakak boleh letak Instagram Worthy punya island kat sini, ke nak buat L shape, U shape punya kitchen pun boleh, tak masalah. Dan sebabkan dia punya ceiling tinggi 14 kaki, boleh buat top 2 layer, 3 tingkat punya top. So memang cantik. Dan sebab dia end-lot, jadi kak ada kat tengah basuh tangan, tengah masak ke, ada tingkap kat tepi lah. Kemas. Cantik tengok pemandangan luar waktu masak. Okay, kita tengok belakang pula. Ada dalam 20 kaki. So boleh pergi terus ke anak-anak, boleh terus main ke kiri, ke kanan. Dia semua taman cantik. Okay, lepas tu ada tempat walkway lagi. So memang sangat-sangat kemas kat belakang ni. Dan dia rasa riang dia. Budak-budak memang seronok kalau keluar terus macam tu kan. So masa-masa pun kita tak rasa macam terlalu sempit dalam rumah. Sebab boleh keluar terus. Best. Okay, jom tengok bilik pertama. Sebab kat rumah ni ada 4 bilik, 4 tandas. Jom. Untuk bilik pertama ni, memang luas. Besar, tinggi. Boleh muat katil king queen size, tak ada masalah. Tingkap ada lagi. Okay, tandas ada. Tandas memang share kat luar tadi lah dengan tetamu. Tapi bilik ni memang luas. So bolehlah buat jadi bilik ibu bapa ke yang berumur. Okay, nak buat bilik guest room pun boleh. Tak masalah. Memang cantik. Ni tandas dia. So tandas biasalah. Full atas, ada ventilation sekali, ada water heater point. Kemas. Kita penting semua tu untuk rumah kan. Semua dah ada, pindah masuk je. Jom, kita tengok tingkat atas pula. Okay, so awal kita sekarang kat tingkat 1 dia. Boleh tengok dia macam ni lah. Dia bagi dia memang timber flooring. So memang berkualiti. Untuk atas rasa lah. Untuk harga yang baik rumah ni, nanti kita cerita lebih lanjut pasal harga dia. So ada family area. So rumah ni memang rumah ni memang besar lagi daripada yang type 2A kita tour hari tu. Dia sebab dia ada family area kat atas ni. So tingkap ada 2 besar, saya masuk dekat sini banyak, lampu pun boleh kurang, boleh jimat. Okay, kat sini bolehlah nak buat private lounge ke, nak buat family area untuk anak-anak ke, bilik mainan anak-anak ke, macam-macam design boleh buat kat sini. Okay, sini pula ada lagi poket tempat nak letak kursi rehat ke, kabinet, mini kabinet ke, height cabinet ke, tall height cabinet ke, untuk nak bagi sembunyi sikit kawasan ni pun boleh. Tak salah. Tak sabar tengok bilik nombor 2 kan? Jom, kongsi. Macam saya cakap, bilik dekat rumah ni semua ada ensuite bathroom. Okay, nanti kita cerita lebih lanjut pasal tandas. Tapi bilik dia dulu boleh muat king queen size, memang kemas. Cantik. Ceiling dalam 11 kaki macam tu. So boleh tengok, cantik. Cahaya masuk dari belakang, view anak-anak tak terasa claustrophobic dalam bilik. Okay, kabinet memuat lah, semua okay. Tandas dia ada frosted glass macam dekat dapur tadi. Pintu dapur tu pun frosted glass je. So developer dah bagi dah. Biasa standard lah. Semua ni apa je, J&W. Bagus brand. Cantik. Tutup bila sebelah pula. Jadi bila mempat sama je, copy paste. Tandas semua sama, semua dapat. Tapi sini height dia 14 kaki. Untuk bilik ni dah lah tingkap lebih. Banyak tu tingkap dia. Tingkap dia besar-besar tu. Cahaya masuk banyak. Ceria bilik ni. Memang lawa. 14 kaki boleh letak kabinet baju 3 tingkat ni. Katil umat king queen size tak ada masalah. Jom tengok master bedroom pula. Kak, super king, super queen, king queen tak ada masalah, semua muat. Okay? Dan di belakang saya ni lah yang paling sama macam type yang kita tour hari tu, type 2A. Dia punya tingkap dia macam istana, ala-ala istana. Very elegant. Cantik bagi saya. Lepas tu akak boleh tutup kat sini. Tutup pintu kaca ke, pintu bambu door ke, pintu kayu ke, macam-macam style. Pintu besi boleh juga.
buat walk-in wardrobe. Jadi kat sini boleh lagi nak letak itu meja gelas yang boleh letak jewelry kat dalam pun boleh. Sebab masih lagi luas, masih lagi banyak ruang. Okay, so jom ikut saya. Untuk master bathroom dia berbeza sikit daripada yang satu lain. Dia ada slab kat sini, dia ada slab kat sini. Biasalah mangkuk tanda standard semua ada, shower pun ada, ventilation tingkat besar. So memang kemas, memang cantik. Jadi itulah dia untuk Birch Park tour kita type 2B ni. Dia kita recap balik, dia family area dekat atas, ruang tepi dia sebab tanah dia dekat depan instead of kat belakang, so boleh buat party dekat ruang makan tu rasa lebih lagi meriah sebab nampak dekat luar jalan depan. Terpulang kalau suka walkway ke atau suka pandang depan. Okay? Kalau nak rasa sendiri, nak tengok view macam mana, kontak kita kat bawah kat description. Dan terima kasih kerana menonton kami. Saya Hosana Aziz Zaki. Kita jumpa lagi suatu akan datang. Bye.